ni juga. Thank you Kak Siti Norin. Sebab makan ni juga. Tak payahlah nak bagi emoji love tu, tak payah. Tim-tim Jegong tak payahlah. Bagi apa pula ni si Ye ni? Bagi siput pula dah. Terima kasih lah bagi siput. Kenapa dia merajuk Tanyalah Jogong tu kenapa merajuk. Merajuk je kerjanya. Dah tak ada kerja lain, merajuk je lah. Merajuk pun kerja juga. Orang ni attention. Kalau kita tak dapat attention, kita kena merajuk. Barulah dapat barulah dapat attention. Merajuk sebab 17.3 ke? Sejak bila 17? 27? 17. Tak nak pujuk mana dulu Azrah. Fans snap gambar dengan mem tadi. Tak apa, tak kisah. Kita pun dah banyak gambar dengan mem. Alah, fans tu baru jumpa tadi. Itu sebab dia pergi opsi je. Barulah dia orang dapat tengok mem. Ikmal dah banyak dah. Pergi Kelantan. Pergi kalau pergi keluar hari tu 2 hari tu macam-macam gambar kita orang tangkap. Mem dah update ke malam ni? Tak tahulah pula. Tak tahulah. Biarlah. Lepas ni pergi you lain juga. InsyaAllah. InsyaAllah nanti dia dapat juga dah tu invitation ke you yang lain juga. Siapa kata dia tak ada update? Tadi dia balik Kuala Lumpur tadi. Dah sampai Kuala Lumpur dia ada update. Dia tak update kat korang ke? Kejap lagi dia nak datang. Dia nak datang sini. Thank you bagi gift. Bukti mana bukti? Bukti tak ada lah. Tapi nanti kalau dia datang nanti kejap lagi adalah. Ada nanti. Tak dating ke? Kita orang dah dating 2 hari. Bukan dating, ta'aruf. Dating bukan. Sebab kita orang ditemani. Kita orang ni ditemani oleh adik saudari Kemal dan dia ditemani oleh PA dia. G teman juga. Memang taklah Jerung percaya. Tak apalah Jerung tak payah percayalah. Tak payah percayakan pun. Biar je tak payah percaya. Buat je benda ni macam ilusi. Anggaplah benda ni ilusi, khayalan semata-mata. Assalamualaikum Ikmal. Anak Acik Lokman peminat Ikmal. Ya ke? Waalaikumsalam. Hai Lokman. Disebabkan Ikmal merajuk. Besok ataupun video YouTube seterusnya, Ikmal akan upload video Ikmal main game. Ikmal akan kembali buat konten untuk adik-adik juga. Yang konten tu Ikmal bagi amaran untuk Jerung tak payah tengok, okay? Itu untuk anak kepada Jerung. Okay, kepada Ikmal Nation, anak-anak bibi, nanti kita main Roblox Ikmal main game Roblox kepada Jerung tak payah tengok game Roblox tu. Thank you bagi gift. Jerung tak payah tau. Tak payah sebab itu bukan itu hanya untuk Baby Shark. Ikmal bagi tahu awal sebab Ikmal kena juga buat video untuk adik-adik. Janganlah, Jerung tak payah tengok. Nanti aku kena bahan nanti. Tak payahlah. Ikmal buat video tu untuk adik-adik. Bukan untuk mak adik-adik, bapa adik-adik. Mak adik-adik tak payah. Mak adik-adik cuma tengok konten Malzan je. Untuk adik-adik, untuk geng-geng Abang Kemal, kita akan
Main game Roblox bersama-sama. Aku risau nanti dia screen record. Lepas tu nanti dia buat kelakar dengan muka-muka aku. Aku geram sebenarnya. YouTube aku tak boleh nak buat private. YouTube semua kena tengok. Tapi tak apa. Ikmal pergi tahu awal-awal mami-mami jerung tak payah tengok. Okay? Kalau konten Ikmal macam bukan konten Malzan, tak payah tengok pun tak apa. Okay? Teruskan support konten Malzan. Mal anak akak kirim salam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Jerung purba tak payah. Itu bukan dunia jerung purba. Okay? Tapi dekat situlah bahan aib yang terlalu banyak. Dekat situ nanti juru-juru akan tengok macam ni. Thank you. Nanti juru-juru semua akan tengok macam, hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nanti mesti juru-juru kat rumah macam, patutlah dia ni tak dapat pergi opsi, Harzan ni dapat pergi opsi. Perangai macam ni. Masih macam tu kan. Dalam hati macam patutlah macam ni macam tu kan. Dia betul macam tu kat rumah. Aku dah agak dah benda tu aku keluar. Jerung menyerang ni Mal. Hai Abang Ikmal 7 hari ni mana ada janji. Okay, Ikmal nak cerita sikit. 2 hari Ikmal bertaaruf. Ya Allah, bertaaruf tai. Itu bertaaruf kan. Konon-konon je lah. Sampai-sampai je Nazrah kata dia lapar. Tak ada benda lain lah. Dia kan lepas dia keluar, sebelum dia keluar tu kan dia unboxing hadiah. Mak tu dia bongkak-bongkak. Lepas tu dah sampai-sampai, kita orang dua-dua sampai agak lambat sikit sebab jam petang tu. Fira, thank you Fira. Jason, thank you. Lepas tu dah sampai-sampai je kan. Dia lapar. Okay, so kita pun carilah tempat makan. Satu je, dia ni memang tak cerewet bab makan. Jadi macam okay, Ikmal ons. Sebab ada orang dia cerewet bab makan. Kalau makan tu tak boleh, nak makan makanan ni je. Ni dia okay je. Dia macam apa-apa je dia bantai je. Jadi macam Ikmal pun okey. Nanti kita sampai tempat makan. Dia sampai tempat makan, order, makan. Rupanya dekat situ kita nak start bertaaruf. Dekat situlah kononnya nak start bertaaruf, nak bercakap-cakap ni. Yang Ikmal pun kan makan. Kita makan, mana kita bercakap. Dia pun sama. Dia makan, mana dia bercakap. Lepas tu kita pun macam pandang orang tepi, pandang orang depan, pandang tepi, pandang depan. Dia macam awkward. Sebab apa? Sebab biasanya kita keluar mesti sebab kerja. Faham tak? Mesti ada sebab kerja. Ini bukan sebab kerja. Dia macam keluar berjalan. Lepas tu sebelum tu dia ada cakap nak keluar ni, nak beli perfume. Dia kata nak bawa-bawa perfume. Ikmal cakap lah dekat TRX ni banyak kedai-kedai perfume. Lepas tu dia suka lah. Nak bawa perfume. Dia nak mencari perfume dia lah. Dia nak bawa-bawa. Lepas tu Ikmal cakap okay tak apa. Makan dulu. Dah makan tu macam tanyalah dekat situ. Kita ada mula-mula lah bertanya, kau ni sini, aku ni sini, apa yang kau ni, apa ini. Tapi tak dapat lagi dia punya tu. Dia tak dapat lagi dia punya macam mood tu. Tak dapat lagi tau. Okay tak apalah. Mungkin dia sebab dia tak dapat dia punya perfume lagi. Okay tak apa. And then ataupun mungkin dia sedih sebab dia menangis. Sebelum dia keluar rumah kan dia menangis. Korang lah buat dia menangis. Pergi hantar gambar tu dekat dia. Thank you bagi SpongeBob, Cik Pan, Nek NJH, thank you. Thank you Mother Song. Siapa yang buat dia menangis? Siapa yang buat dia menangis? Korang kan? Siapa yang bagi gambar tu sampai dia menangis? Lepas tu dia keluar je, mood dia okey, cuma dia macam mungkin dia macam sedih. Mungkin sedih dia macam dia terbayang-bayang dia menangis tu kan. Lepas tu dia macam okey tak apa, bagilah dia makan dulu. Dah bagi dia makan. Lepas tu kita pun mencari perfume. Dia masuk je kedai perfume tu kan. Dia terus cari perfume yang dia nak. Bau-bauan ni, thank you Datin dia, thank you Aisyah, Mama Nurli, thank you Fika, thank you. Bau-bauan yang dia nak adalah bau-bauan leather. Bau-bauan macam bau-bauan lelaki. Ada berbeza dengan Ikmal. Ikmal kalau cari perfume, Ikmal cari yang bau floral, bau fresh, bau manis-manis. Jadi kita memang kontra. Bab perfume memang kontra. Ikmal kalau cari perfume memang cari perfume floral, musky, fresh, citrusy, macam tu. Kalau dia nak bau leather, bau macam bau kayu, bau orang nak masuk tanah, bau bunian. Dia macam bila dia bagi aku bau, aku macam bau apa ni? Dia
Dia suka bau-bau yang bau kematian, tahu tak? Aku macam, aduh kenapa dia suka bau ni? Tapi bila dia pakai kena. Khaira tengok, ya Allah, Khaira bagi mikrofon bilanya Ali. Dia pakai perfume tu kena, bau-bau handsome tu. Bila Ikmal pakai, dia macam tak kena. Dia macam betul-betul menunggu aku nak masuk tanah. Dia suka bau-bau macam tu. Kalau perfume Ikmal, semua bau-bau macam bau musky, bau fresh, bau bunga, bau manis, bau madu macam tu. Tapi dia tidak. Dia masuk je kedai-kedai perfume tu kan. Ush, ini handsome bau dia. Gini. Baunya, handsome. Ikmal kat tepi macam, serius lah dia suka bau ni. Macam serius lah bau ni. Siapa ni? Ini siapa weh? Yang ini yang mana? Takutlah. Siapa ni? Ada orang invite tapi Ikmal takut. Takut nak accept. Kejap lagi, kalau dia invite lagi sekali, Ikmal accept. Okay, kau jangan accept. Allah, takutlah. Siapa tu? Takut. Kiss tu ke? Ya Allah, takutlah. Bukan apa, kat sini ada Mami Jerung. Nanti Mami Jerung, ya Allah, takutnya aku. Cerita dia, okay, sabar, kita sambung cerita pasal minyak wangi tu Dia dah masuk kedai minyak wangi tu kan. Ikmal ni cubalah. Khaira thank you, Lee thank you. Ikmal ni cuba sedaya upaya nak carikan perfume yang dia nak tu kan. Lepas tu Ikmal tunjuk perfume ni, jenama ni kan. Lepas tu dia bau. Tapi dia macam kurang handsome lah. Bukan kurang handsome, kurang bau kematian. Dia betul-betul nak perfume bau kematian. Lepas tu aku macam, dia ni memang betul-betul nak bau yang macam leather tau. Dia suka bau yang leather, bau yang kuat-kuat tu. Lepas tu aku macam, cuba kau pergi yang kat sini. Ikmal bawa dia. Lepas tu, ni handsome. Prap. Tak dapat lagi, tak jumpa lagi kat situ. Dia pergi kedai lain pula. Dia pergi kedai lain tu, dia masuk je. Terus dia terpana dekat Penhaligon. Jenama tu Penhaligon. Dia pergi kat Penhaligon kan, dia ambil sap, dia isi. Ini. Dia kata, ini aku punya ni. Aku suka. Dia suka yang bau Penhaligon. Dekat situ aku tersedar, dah tersentak dekat situ. Penhaligon. Siapa yang tahu Penhaligon tahulah harga dia memang Penhaligon. Memang harga-harga kematian Lepas tu Ikmal kat situ macam, Penhaligon? Macam tu kan. Oh my god. Siapa yang tahu Penhaligon tu, dia tahulah harga Penhaligon. Lepas tu kan, dia beli. Dia ambil satu tu. Dia ambil, Ikmal ingat dah nak keluar dah. Dia nak beli lagi. Dia pusing lagi dalam kedai tu. Dia cari lagi. Satu lagi tu Ikmal tak tahu jenama apa, tapi mahal juga kan. Lepas tu Ikmal macam, alamak. Dia beli 2 botol. Ada orang belanja satu lagi botol, jadi 3 botol. Macam tu. So Ikmal pandai PA dia. Betul PA dia cakap, tak apa, kau dah kerja keras. Dia cakap dengan Harzan, Ikmal dengar lah PA dia cakap, kau dah kerja keras, penat-penat kerja kan, macam tu, kau belilah. Tapi Ikmal macam sukalah tengok dia. Dia tak ada beli-beli baju. Dia bukan perempuan yang macam beli-beli baju, beli-beli barang kemas ke banyak ke tudung ke. Dia tak beli benda tu. Dia suka perfume. Dia minat perfume. Jadinya Ikmal macam tengok dia punya passion, minat dia tu dia banyak dekat perfume. Jadi macam okay, tak apalah, sebab dia tak biasa beli. Lepas tu dia kata, aku biasa beli perfume dekat kios-kios je. Dia kata kat kios-kios tepi-tepi je, dia kata gitu. Lepas tu Ikmal dengar je lah dia cerita selama ni. Dia biasa beli perfume dekat kios-kios tepi-tepi tu kan. Lepas tu sekarang ni dia suka perfume. Ada rezeki lebih sikit macam tu. Lepas tu dia beli perfume yang dia nak tu lah. Happy sangat lah. Dia bawa lah paper bag perfume dia tu kan, keluar daripada tu. Suka sangat lah. Kalau korang ada dekat tempat kejadian, korang tahu lah, korang nampak lah muka dia macam ni. Dia bawa perfume dia. Dia suka sangat perfume tu. Lepas tu dah jalan-jalan. Thank you Nai, thank you. Tak, dia comel lah macam tu. Dia nampak comel, nampak cute. Sebab selama ni kita semua tengok dia macam dia yang orang kata yang macam dia tak tunjuk sisi comel dia tu kan, macam tu. Anjing. Tak, orang ni bagi gift anjing. Sorry. Orang tu bagi gift anjing, mungkin aku nak cakap anjing. Sorry. Lepas tu dia dah bawa perfume tu. Sukanya. Aku kat belakang tu macam, oh my god.
Macam tu. Thank you bagi gift. Ini tak kahwin lagi. Kalau kahwin lagi, perfume dia mesti berbelah ribu. Aku kat situ macam, oh my god. Dia memang tak minta emas. Dia memang tak minta intan permata tak minta Tapi dia minta apa? Perfume yang harga ribu-riban ya. Dekat situ aku dah macam woo. Thank you. Nuzurani no tengok Syamimi, thank you. Dia tak minta emas tak minta. 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 Apa ni? Lagi mana ni? Alamak dia. Alamak. Alah, legging lah. Oh, dah okey dah. Dah okey ke? Dah okey dah? Hujan lah. Bismillah. Okey dah? Okey. Okey dah. Siapa yang legging cuba keluar masuk balik. Okey. So, kita sambung Dah boleh sambung dah? Shikin, thank you Shikin. Thank you Ina, thank you. Okay. So, waktu tu dia ada cakap dia tak suka emas perhiasan, dia tak suka gelang, dia tak suka rantai. Oh, tapi aku suka gold bar. Thank you Emma, thank you. Emma macam, oh lama. Gold bar pula. Macam tu, dia suka yang 999. Dia tak suka 916, dia suka 999. Member kena bare. Ya, dia suka dia tahu ya harga mana yang tinggi, mana harga yang susuk nilai, dia tahu. Aku kat situ macam, oh petak aku. Dia dah suka gold bar, satu. Lepas tu suka perfume yang ribu-riban satu. Lepas tu dia sukalah. Dah habis tu kita orang pergi mana? Kita orang pergi karaoke. Kita orang pergi karaoke tu adalah tempat di mana thank you IC Pandai. Minta maaf tau kalau Ikmal tak sempat nak baca nama yang bagi gift, sebab Ikmal fokus bercerita tau. Sebab nanti Ikmal lupa. Ikmal ni suka lupa, mudah lupa. Lepas tu kita orang pergilah karaoke. Karaoke tu adalah tempat di mana Ikmal mula-mula cakap kat dia lah. Waktu tu Ikmal budak viral dah jelas dengan dia lah. Tapi malam tu kita orang pun pergilah karaoke. Dah pergi karaoke tu, dia nyanyi. Lepas tu kita orang turun. Tiba-tiba Hazan kata dia nak bersembang. Kita orang 2 orang je, Ikmal dengan dia. Kita orang turun, kita orang duduk kat bawah pekarangan TRX tu. Kita orang duduk kat bawah. Dekat dalam bilik karaoke tu ada adik dari Ikmal dengan PA si Harzanah. Dekat situ pun Jogon dah kalah Jogon tak pernah sembang dengan Harzan 2 orang dekat bawah tak pernah Tak pernah ke? Jogon tak pernah ke? Sorry lah, Ikmal macam sorry lah. Dia tak update yang tu Oh, faham? Tak pernah? Okay. Lepas tu kita sembang. Adalah yang kita orang sembangkan, tapi tak boleh beritahu lah tajuknya apa. Tapi macam kita orang ada sembang Oh, tak pernah. Korang tak pernah ke? Okay, thank you bagi gift. Lepas tu dia sembang. Kita orang dah menemukan apa yang kita orang nak cakap-cakap tu. Okay, lepas tu habis. Lepas tu kita orang balik.
Dah balik, esoknya nak keluar lagi. Cerita esok ni kita orang keluar lagi. Sebab apa dia tak puas nak keluar lewat kan. Sebab kita orang kan keluar lepas nak sampai maghrib baru jumpa kan. Ikmal cakap Ikmal tak suka keluar petang. Sebab kalau keluar petang, sampai mall kan nak dekat malam. Mall pun dah nak tutup 9.30. Jadinya Ikmal tak suka. Ikmal suka keluar pagi. Ikmal cakap malam tu, esok kalau nak keluar pukul 11 pagi. Dia ikut sebab biasanya kan dia kan kalau tidur, kalau bom ada kat sebelah pun dia tak bangun kan. Tapi kali ni dia bangun awal. So kita orang keluar awal. Ikmal ingatkan keluar kali yang kedua tu macam kita nak pergi tempat lain lah. Dia nak cari perfume lagi. Dia. Ya Allah, thank you bagi gift. Siapa ni gadis, thank you. Dia nak cari perfume lagi. Tak habis-habis dengan perfume dia. Rupanya hari kedua dia nak cari perfume yang dia tak jumpa tu. Perfume tu apa benda namanya? Mansera. Dia nak cari juga perfume Mansera dia yang Red Tobacco tu. Apa benda warna merah tu. Dia nak juga cari. Lepas tu Ikmal search ni kat Google ni. Dekat mana kedai yang dekat Malaysia ni yang ada jual perfume yang dia nak. Cari ni kat Google ni. Sebab Ikmal perasan dia cakap dia suka perfume tu daripada yang kita pergi Kelantan. Ikmal cari dekat personal shopper. Ikmal cari dekat mana ni semua. Yang dealer-dealer perfume ni Ikmal cari. Macam ni tak ada, yang ni tak ada. Lepas tu tiba-tiba Ikmal jumpa ada satu kedai. Ikmal cakap ni kalau tak ada juga kat kedai ni memang tahi. Aku cakap ni memang kena cari juga. Ikmal bawa dia pergi kedai dekat Fahrenheit tu. Ada satu dekat depan Fahrenheit ada satu kedai perfume. Nama benda tak macam kedai perfume Arab lah. Kat situ dia ada jual Mansera. Ya Allah, thank you. Thank you Zana, thank you. Lepas tu dah sampai sana, dah melintas jalan, habis stok perfume tu. Habis perfume tu kan. Lepas tu Ikmal cakap dengan orang tu. Orang tu orang Arab. Aku pun cakap Arab dengan dia. Kat mana lagi dulu? Syuhlo. Aku cakap. Lepas tu Aina. Lepas tu dia kata ada dekat pavilion. Ikmal pun pergilah berjalan kaki ni, bawa dia pergi pavilion. Pergi pavilion semata-mata nak cari perfume kesukaan dia tu. Lepas tu pergilah ni. Alamak, legging ke? Legging? Kenapa legging lah? Tak legging. Ikmal yang hari kedua, Ikmal dia PA dia dengan adik saudara Ikmal. Kita orang tak keluar berdua. Kita orang tak pernah lagi keluar berdua. Macam tu. Jadinya kita orang sentiasa ada yang teman. Lepas tu kalau sejengkal kita orang berjalan je, kita orang dah jumpa jerung. Thank you Hana, thank you. Sejengkal kita orang berjalan pun kita orang dah jumpa orang lain. Sejengkal kita orang berjalan dah jumpa jerung. Sejengkal kita orang berjalan ada orang rakam. Jadinya kita orang tak keluar berdua. Kat situ ada orang yang menyaksikan. Ya Allah, thank you. Bagi kat Siti Norin, thank you. Ikmal pun berjalan kaki dengan dia, 4 orang sekali dengan dia lah. Dengan dalam hatinya, ya Allah, tolonglah ada macam tu. Dia dah bercakap pasal perfume ni dah lama dah ni. Macam tu. Takut hampa lah kan. Sebab waktu Ikmal kat Mekah, perfume yang dia nak tu banyak. Tapi Ikmal tak tahu yang dia suka perfume tu. Ikmal sendiri tak tahu yang dia suka perfume tu. Lepas tu dah nak masuk PV tu, hujan, bayangkan hujan. Ikmal macam, ya Allah, tolong. Tak tahulah kenapa dia punya jalan cerita tu berliku-liku. Masuk je dalam PV tu hujan. Lepas tu dah masuk PV tu cari. Jumpa kedai tu. Okey, jumpa kedai tu. Tapi dah nak masuk je kedai tu kan, Ikmal sendiri cakap, "Kak, tolonglah cakap ada kak. Dia nak sangat perfume Mansera Red ni kak. Tolonglah ada kak, tolonglah." Awak minat yang tu ke? Dia kata, "Ada. Tinggal satu je." Satu je waktu tu. Aku cakap, "Ambil." Dia cakap, "Nak ambil sekarang. Jumpa. Dapatlah satu. Memang tinggal satu je. Waktu tu dia punya happy tu kan. Dia bau tu. Ni bau handsome ni. Jumpalah dia punya perfume kesukaan dia tu. Dia beli, dia sembuh. Sebelum dia nak beli tu, dia sembuh lagi. Dia dah habis beli pun, dia sembuh lagi perfume tu. Jumpalah dia punya perfume kesukaan tu. Pak Siha, thank you. Pak Siha Norzi, thank you. Harga berapa? Satu je. Datin dia, thank you. Satu je Kemal cakap, harga dia sangat tak marhain. Harga dia memang harga kematian.
Jadi Ikmal macam kat situ terkedu lah, terkedu juga. Harga dia. Kita nak beli online tapi takut sampai lambat satu kan. Lepas tu Hazan pun satu, rumah dia kat KL dia tak ada lagi. Thank you Zira, thank you. Rumah dia dekat Keluang. Jadinya Ikmal takut macam lambat sampai. Sebab dia kan nak benda tu. Jadi biar dia bau, lepas tu dia beli, dia pegang macam tu. Jadi dia sukalah. Ikmal takut macam benda tu lambat sampai macam tu. Takut fake juga. Ya betul, takut fake juga. Sebab harga tu harga kematian. Jadi macam tak apalah, kita cari juga. Dah jumpa tu kan, Ikmal ingat dah habis dah dekat situ. Tak lagi. Thank you. Tak lagi, tak habis lagi. Dia nak lagi cari perfume. Aku cakap dah, cukup. Tolong cukup. Macam tu. Sabar dulu. Cukup. Macam tu. Lepas tu dia depan lagi Ikmal. Kerja lagi. Kerja, cari duit lagi. Bulan depan ke, 2 bulan depan ke, macam tu. Sudah. Ya, perfume memang semua wangi, semua handsome, tapi sudah macam tu. Ini dah cukup. Ini kalau aku dah betul-betul habis aku. Tak betul semua orang. Sebab dia memang gila perfume. Tapi yang gila perfume tu bukan perfume yang tepi-tepi jalan, bukan. Dia suka Tom Ford. Nak masuk Tom Ford. Dia masuk apa lagi? Dia suka bau-bau perfume lah, macam tu. Dia suka perfume yang handsome, bau-bau dia macam tu. Dia macam ni lah. Kalau perfume yang bau leather, bau-bau oud, bau-bau kematian ni, dia perfume niche. Macam Amouage, macam apa lagi, Initio, bau-bau macam tu. Dia kalau perfume macam Ikmal punya ni, dekat tepi-tepi jalan pun ada. Macam tu, bau-bau bunga ni kan, tepi-tepi jalan pun ada. Tapi kalau Hazan punya bau ni, dia punya bau tu bau-bau kedai ribu-riban tau. Bau-bau macam kaya betul. Macam bau bunian, macam daripada jauh dah bau. Dia suka yang macam tu. Hai Ikmal, bagus kenal saya juga. Ya, Ikmal cakap sabar. Next month ke, 2 bulan lagi ke, nanti kita beli sampai dia punya manager pun cakap, dah Zan, sabar dulu. Sebab dia suka bau-bau macam tu. Manager dia kata, macam bau-bau kemenyan, bau-bau macam tu tau. Thank you Zuraini, thank you. Lepas tu manager dia kata, dia dah terbiasa beli perfume yang biasa, kan kena top up banyak kali. Betul tak? Kalau kita beli perfume yang harga biasa-biasa kan, kita kena top up banyak kali sebab kita takut bau dia hilang kan, bau dia dah tak ada. Bila dia beli perfume harga kematian ni, dia sembuh 3 kali pun sebenarnya sampai ke malam dah bau. Tapi PA dia kata, dia nak keluar kereta dia sembuh. Dia masuk kereta dia sembuh. Dia bawa keluar tandas dia sembuh. Dia nak pergi jalan dia sembuh. Dia kata, PA dia kat sebelah kan, dia macam ni bau. Macam betul-betul bau kematian ni. Sebab bila perfume yang bau kematian ni, dia betul-betul kuat bau dia. Macam tu. Lepas tu sebenarnya yang Ikmal cerita tadi tu adalah cerita selepas kita orang pergi beli kasut couple. Yalah, kasut couple. Sebenarnya yang Ikmal bawa pergi Bukit Bintang tu, yang Fahrenheit tu, selepas kita orang jalan pagi. Pagi tu dalam pukul 11.30 macam tu, dia nak beli abaya. Dia kata dekat My Town. Kita orang pergilah My Town. Pergi cari abaya dia. Lepas tu tengok ada orang tu jual kasut. Kasut tu murah je. Kasut tu Ikmal ingat 500, dapat 100 je. 100 lebih je. Murah lah kan. Sebab biasanya Ikmal tengok kalau kasut-kasut macam tu 500 lebih. 700 lebih. Lepas tu dapat 100 lebih. Lepas tu Ikmal macam, comel lah kasut ni, handsome lah kasut ni. Lepas tu dia pun beli, Ikmal pun beli. Dia beli warna hitam, Ikmal beli warna putih. Jadilah kasut sedondon lah macam tu. Jangan mainkan perasaan Nazrah, makcik saya Nazrah. Sampai hati makcik cakap saya mainkan perasaan Nazrah. Macam mana kalau Nazrah yang mainkan perasaan saya? Saya ni comel lah orangnya. Macam mana kalau Nazrah yang mainkan... takutnya. Takut kan? Baru teringat. Macam mana kalau... sebab kita biasanya dengar... sumpah terbalik. Na'udzubillah. Tak. No. Sebab Ikmal mudah overthinking. Tak ada. No.
Tak, cuba macam terfikir sejenak. Ikmal ni dah bersungguh dah ni. Tapi tiba-tiba kita pula dia permainkan. Ya Allah, jangan. Astagfirullahalazim. Jangan. Minta jauhkanlah. Ya, betul. Sebab tu Ikmal tak suka fikir benda pelik-pelik. Sebab Ikmal overthinking. Betul. Okay. Minyak dagu Jemal. Tapi kan, kalau macam tu boleh ke guna minyak dagu? Tak boleh. Tak boleh kan? Janganlah. Aduh. Fikir benda pelik dah ni. Astagfirullahalazim. Ikmal lagi hantarlah tanda. Tengok overthinking Ikmal. Dah terfikir minyak dagu pula dah. Minyak dagu ke nasi kangkang ke? Ya Allah, nasi kangkang. Siapa dekat sini pernah buat nasi kangkang? Ya Allah, astagfirullahalazim. Sorry. Sebab tu tak suka masuk tajuk-tajuk pelik ni. No. Jangan. Bismillah. No. Tak ada. Okay. Jap, tapi kan ni Ikmal nak tanya lah betul-betul. Kalau nasi kangkang tu memang perempuan je boleh guna. Memang perempuan je boleh buat Ni kita masuk yang serius lah. Ni betul serius lah. Maksudnya nasi kangkang tu perempuan sahaja yang boleh buat lah. Okay, faham. Sebab yelah, Ikmal kan suka cerita-cerita seram kan. Jadinya Ikmal adalah juga macam terdengar cerita macam orang ni minyak dagu, nasi kangkang lah, macam-macam lah, si penghasil lah, susuk lah. Lepas tu kan Ikmal terfikir, kalau lelaki tu nak buat nasi kangkang, dia nak kangkang kuah apa? Macam tu kan? Dia macam pelik je kan? Macam aneh je kedengarannya. Sambunglah cerita tadi. Pening lah macam. Okay, tak apa, kita kangkang ke tepi. Kita letak ke tepi. Kita masuk cerita tadi. Okay? Dah. Sudah. Yang kangkang tadi tu, kangkang letak tepi. Kangkang letak tepi. Kiri kanan depan belakang. Okay, dah biar. Okay. So, cerita tadi tu kita masuk ke yang mana? Jap, lupa dah. My Town. Sebenarnya pagi tu kita jumpa kat My Town sebab dia nak cari abaya. Bila sebelum nak cari abaya tu dia lapar. Kerana thank you bagi gift. So kita makan dulu. Lepas makan barulah cari abaya. Waktu cari abaya tu, sebelum tu dia kata dia nak berak. Sebab kita makan dulu pagi kan. Lepas tu Ikmal pun tunggulah dia berak dengan CPA dia. Lepas tu waktu dia tengah berak tu, ada fans datang. Fans tu merangkap pada dah macam kakak Ikmal lah. Sebab dia fans Ikmal juga daripada sebelum-sebelum ni, daripada 2023. Jadinya dia datang tu sebab Ikmal nak bagi barang yang Ikmal beli waktu umrah tu. Dia punya berak lama sangat. Ikmal tak tahu berapa minit. Nak dekat 20 minit rasa, nak dekat 30 minit. Ikmal tunggu kat tepi. Dekat tepi ruang sebelah tandas tu. Lepas tu kan, tak keluar. Dia duduk, tak tahu, tak nampak bayang dia. Lepas tu kan, Ikmal cakap dengan akak tu, Kak, akak rasa tak macam lama sangat ke dia berak? Suraini thank you. Dia macam tak lama sangat ke kat dia berak? Macam lama sangat ni. Lepas tu ada sedari Ikmal pun cakap, lah bang, dah 30 minit dah ni, tak keluar-keluarnya. Lama betul dia berak. Lepas tu kan, dah terlampau lama tu, tengok suami kepada akak ni keluar daripada tempat kita orang duduk tu kan. Tengok dia dah keluar dah rupanya. Dia baru keluar. Dia dah beli baju. Lepas tu dia bercakap gambar dengan fans. Ikmal pun duduk lah dekat tempat duduk tu menunggu dia berak. Rupanya dia dah habis berak. Dia dah keluar dah. Dia pergi beli baju. Lepas tu Ikmal cakap lah, kenapa tak bagi tahu dah habis berak? Dia kata, lah kita ingatkan kau pun berak. Kau orang yang berak lama. Aku yang tunggu kau ingat aku berak sekali. Dia berak tu macam meneran keluar emas agaknya. Kita ni menunggu nak dekat 30 minit. Dah mula kita punya bebel kan. Cuma bebel lah. Tak, aku ingat kau berak lama. WhatsApp call lah. Oh sorry. Nanti lain kali kita call, kita message.
Masalahnya dia berak tandas perempuan. Kalau Ikmal berak kan tandas lelaki. Jadinya kalau dia berak lama ke, dia berak cepat ke, kita tak berselisih dekat tandas tu. Mana kita berselisih dekat tandas? Thank you bagi game. Kita tak berselisih. Kalau kita berselisih, dah tentulah aku jumpa dia. Kita tak berselisih masalah. Dia tandas perempuan, kita tandas lelaki. Lepas tu sampai Ikmal cakap kat akak tu, Kak, apa kata akak masuk kat tandas, akak jerit nama Nazrah, Harzan, lamanya berak. Sampai Ikmal suruh akak tu yang pergi masuk tandas. Tapi akak tu tak berani nak masuk tandas kan. Punya lama. Terima kasih. Lepas tu kan, kita dah ketang-ketang kat gambar dengan fans. Lepas tu dah bagi hadiah kat akak tu apa semua barang dia. Kita pun bergerak. Tu yang kita orang pergi beli perfume yang dekat Bukit Bintang pula tu. Dekat ke PV tu. Sebab kenapa Ikmal cakap macam tu, Ikmal pun memang kuat berak. Ikmal kuat berak, perut Ikmal kan sensitif. Jadinya bila terjadinya macam tu, Ikmal rasa okey ni tak ada masalah. Kita orang dengan tandas memang best friend forever. Jadinya macam tak ada hal dari segi itulah. Maksudnya Ikmal faham. Kalau dia pun suka membuang, Ikmal pun suka membuang. Lah korang masuk-masuk cerita berak. Tapi yelah, dia macam Ikmal. Kita orang kalau nak keluar pagi, mesti kena bangun awal pagi dulu. Kita kena pergi tandas dulu. Alhamdulillah Mama Farah, thank you. Kita kena pergi tandas dulu. Sebab kalau kita tak pergi tandas, mood kita tak best hari tu. Nak buat lawak tak boleh, nak buat kerja tak boleh. Sebab kita tak mengeluarkan nyaknya. Faham tak? Kenapa Abang Kemal je tak panggil? Astaghfirullahalazim Wahidah. Kan kita dah cakap dia berak dekat tandas perempuan. Kita kalau berak tandas lelaki. Macam mana kita nak panggil dekat tandas perempuan? Nanti kan jadi benda lain. Astaghfirullahalazim. Okay, jap. Macam mana ni? Ada orang lah. Takutlah. Takutlah. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ni lah yang tadi tu ada ad tu ya? Ya, dia orang suruh. Oh, ni alamak, dekat sini ada jerung-jerung. Okey. Ni Kak Jerung, ni nama dia Kristina. Kak Jerung siapa? Cakap je, wow, Jerung, cakap macam tu. Wow, Jerung, oh my god. Cakap macam tu. Yang Kristina ni AI batch 3. Ini adik Abang Irfan Rizwan. Kalau Kak Jerung kenal Abang Irfan ni adik dia. Betul. Macam mana? Dah berapa hari dah? Lagi 6 hari je kat sini. Oh lagi dah. Korang kalau record jangan bagi Kak Mem, tolonglah. Sorry. Tak, ini macam sesi mana berbual je Kak Jerung. Adik kandung ke dengan Abang Irfan? Oh, adik-adik. Adik-adik. Rapat. Oh, adik-adik. Rapat-rapat. Okey. Lagi 6 hari je? 6 hari lagi. Pergi ke Kak Dina? InsyaAllah pergi, insyaAllah. Abang Evan pergi dinner nanti? Tak tahu kok. Oh, bukan boleh bawa ke nanti? Boleh bawa seorang je. Oh, boleh bawa seorang. Okey. Bawa siapa? Abang Evan? Kan? Tak tahu lagi. Tapi kalau boleh memang nak bawa Abang Ewan kalau boleh. Lain macam je ni. Alamak. Tak. Ni Kristina umur berapa? 18. 18. Alamak, aku takut dah ni. Tak, Kristina cuma cakap, wow, Jerung. Wow, Jerung. Wow, Jerung. Jangan. Saya suka Jerung tu. Suka sangat. Suka kan? Suka, saya minat gila kat Jerung tu. Okay, cuba Kristina cakap gini. Janganlah record bagi dekat Mem, cakap gitu. Janganlah record bagi dekat Mem. Nampak? Baiklah korang. Korang, dia pandai buat roti canai. Kristina mula belajar buat roti canai daripada umur berapa? Darjah 3. Sumpah lah. Wallahi. Darjah 3 dah pandai menembak roti canai? Kisnya sebab Papa Kis apa tu? Papa Kis tangan dia selio. Jadi tak ada orang nak nebor. Kis gati. Faham ke? Faham. Ganu boleh, kecik Kelantan pun boleh. Kemah lah tu. Kemah lah. Ganu kat mana? Koletra Ganu? Area tu lah. Dekat dengan bawah lah. Sain kot dengan bawah tu. Sain juga. Alamak, dah rekod dah. Astagfirullahaladzim. Oh, pemenang Ratu Cantik.
Wah, pemandangan tu cantik. Pemandangan tu cantik yang dekat area Terengganu, dekat Kuala Terengganu, satu Terengganu tu. Dok, KIS Wakil Negeri itu Kilauan Negeri-Negeri KIS menang dapat nombor 2. Nombor 2. Oh. Jadi nanti bulan 5 KIS Wakil International, Wakil Malaysia. Bulan 5 ni 2026. Oh. Okay. Tak boleh beli pula ni. Jerong, ya Allah Jerong. KIS Ikmal batch apa ni? KIS apa ni? Item batch 3, ya betul. Ini Mak Khan punya. Iya, dia dah malu dah. Tak Kak Jerong. Ini diorang ni, dia dengan Mak Khan. Dah macam ni dah dia. InsyaAllah lah tahun depan. Muka pun ada bebas. Mak Khan Kelantan, dia Terengganu ada, boleh dah tu. Tapi dia suka orang jauh. Apa? Dia suka orang jauh. Siapa? Siapa suka orang jauh? Abang. Mak Khan? Jauh lah juga tu Kelantan Terengganu. Dekat lah. Oh dekat tapi Saya takut cukup sama-sama. ya Allah, aku dah risau dah ni. KIS Ikmal pergi dulu Okay, baik. Okay. Semoga good luck. Semoga dapat permanent. Semoga thank you KIS Timat menjadi partnership on top. Amin. Amin. Konten baru dia orang jangan lupa tengok Dia ada tiap roti canai. Roti canai tu siapa muka balik? Serius lah? Okay, dia dah angkat tu. Korang pergi tengok konten dia nanti. Dia tebal roti canai tu kena muka balik. Okay? Okay, KIS Ikmal minta dia dulu, okay? Thank you, Mal. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dalam. Jerung, itu kawan lah. Itu budak AI team batch 3. Faham tak? AI team tu Alif Irfan team batch 3, Ikmal batch 2. Umur dia 18 tahun. Umur Ikmal kan 20 lebih, kan? Biasa dia naik. Pagi tadi kan Mem pergi UPSI, jumpa lelaki lain. Boleh pula Jerong support. Ikmal buat live dengan AI team batch 3 sementara je. Takkan tak boleh. Thank you. Bagi thank you. Dekat dalam grup bukan main lagi. Ketua, Mem dapat tangkap gambar dengan lelaki handsome. Ramai lelaki handsome tangkap gambar dengan Mem. Jangan main-main tau Mal. Harzan tu budak baik. Yelah. Saya lah budak jahat. Yelah. Thank you bagi gift. Yelah, saya memang budak jahat. Saya ni lahir-lahir turun terus daripada neraka. Yelah. Thank you CP Night. Thank you. Student je. KIS pun tadi sama juga. Thank you bagi gift. Ya Allah, yang bagi gift ni aku nak merajuk pun tak boleh. KIS tu umur 18 lah tu. Baru adik-adik.
Thank you. Thank you bagi gift. Thank you. Cerita apa tadi? Ikmal lupa lah. Lupalah. Aduh, nak berak lah pula. Lepas minum teh ni rasa nak berak lah. Macam mana? Sambung cerita tadi dalam... Aduh, thank you bagi gift, thank you. Dah habis cerita perfume. Okay, sabar. Ikmal tengah merewind kembali cerita tu. Lepas dah cari abaya, kita orang pergilah ke Bukit Bintang. Lepas ke Bukit Bintang, dia cari perfume dia tadi tu lah. Lepas tu kat PV. Lepas tu makan lagi. Lepas dah makan tu, lupa dah lah. Banyak sangat kita punya tentative pada hari tu. Sampai Kemal cakap, jomlah kita balik. Sebab malam tu dia kena pergi Perak. Kena pergi Perak. Yang kasut tu dekat My Town, yang waktu kita nak beli abaya tu. Kasut ke apa? Ada, kasut tu ada situ. Itu waktu dekat My Town. Cerita dia macam ni, dia yang nak beli kasut. Abaya dapat dah. Abaya dia beli 3 ke 4 colour. Mem cakap dia cepat bosan. Abaya tu beli tak? Beli. Okay, waktu tu pagi kita sampai My Town tu, dia nak pergi ke beli abaya tu. Sebelum sampai tempat abaya tu, dia singgah kedai kasut. Dia tengok kasut tu handsome. Dia kata, handsome je kasut. Lepas tu dia pun pergi ke kedai tu. Ikmal tak nak lah beli kasut sebab Ikmal takut kasut tu mahal kan. Ikmal pun suka pakai crop je. Lepas tu dah sampai kedai kasut tu kan, tengok tanya harga. Murah harga, kat 100 lebih. Ikmal ingat kasut tu dalam 500 lebih. Rupanya 100 lebih. Lepas tu kan, dia dah cuba. Ikmal pun macam, nak belilah satu. Kejap, Ikmal tunjuk kasut Nak tengok tak? Kejap. Kasut ni. Ni. Kasut ni, kat luar ni, dia macam selipar. So nanti kalau nak pakai ni, dia masuk. Ini kasut Turbo by Thomas. Tahu jenama Thomas tu kan? Ikmal ingatkan mahal lah sebab dia macam jenama Thomas. Rupanya murah. 100 lebih, RM170 je. Dia macam ni lah. Style kan? Tapi Hazan dia tak suka yang macam ni. Dia suka kasut yang kasut betul. Jadinya dia beli warna hitam, Ikmal beli warna putih. Sale ke? Katanya sale. Lepas tu jam pun murah juga. Jam daripada 899 jadi 367. Turbo by Thomas. Jadi ni yang ni dia kata untuk macam nak jalan-jalan ke, macam kasut-kasut macam tak ada tulis Thomas pun. Astaghfirullahalazim. Wahida geramnya aku kau ni. Kalau kumpul. Sabar jap. Ni kotak dia. Ni kotak dia, nampak? Turbo by Thomas. Nampak tak? Turbo by Thomas. Kita pergi kedai dia, kita tak beli online. Akak, minta maaf lah kalau ada nama Wahida tu. Wahida tu memang macam tu. Wahida ni dia mula menjadi fans Ikmal daripada 2022 tak silap. 2022 ke 2023 lebih kurang macam tu. Okay, dia salah seorang fans yang bagus lah. Waktu tu cerita dia macam ni lah Wahida ni dia memang peminat Ikmal. Ada satu hari tu, waktu tu Ikmal duduk KL. Ikmal baru duduk KL lah. Dia nak jumpa Ikmal. Ikmal tak tahu macam mana, tapi dia boleh dapat alamat tempat Ikmal duduk. Sebab alamat tempat Ikmal duduk tu dekat dengan studio Ikmal. Okay, terima kasih Shina, thank you. Dia datang daripada Melaka Lepas tu tiba-tiba satu hari, waktu tu Ikmal tengah shooting selawat waktu tu. Tiba-tiba dia datang. Lepas tu manager Ikmal pun cakap, Ikmal, Wahida ni ada datang ni. Jauh datang daripada Melaka macam tu. Dia dengan mak ayah dia lah ada datang lah.
Okay, tak apalah, Ikmal pun larilah daripada tempat syuting tu jauh juga. Lepas tu sampailah ke bawah tempat makan tu kan. Okay, dia memang full effort. Dia datang daripada Melaka. Lepas tu ayah dia adalah cerita. Ayah dia kata, "Acik tak pernah pergi Kuala Lumpur, tapi anak acik ni minat sangat dengan Ikmal ni." Macam tu. Minat sangat dengan Ikmal. "Acik tak pandai jalan Kuala Lumpur ni. Minta jiran tolong hantarkan." Lepas tu Ikmal pun macam, kita macam terharulah dengan orang datang jauh sebab nak jumpa kita kan. Lepas tu Wahidah ni pula memang dia macam ada masalah dengan mata dia lah. Dia ada masalah dengan mata, tapi semangat dia kuat. Macam dia ada masalah dengan mata. Dia sekolah pendidikan khas. Ni Ikmal bagi tahu awal-awal sebab Ikmal takut orang salah faham. Okay, dia ada masalah dengan mata dia. Umur dia waktu tu 18 atau 19. Tapi dia memang suka sangat tengok video Ikmal. Okay, and dia dah datang. Tapi dia baik. Dia memang normal je. Cuma dia ada masalah dengan mata dia sikit. Dia macam agak tak nampak, lebih kurang macam tu. Sebab Ikmal tanya dia, "Wahidah ada masalah macam mana Lepas tu dia kata macam tak boleh nampak sikit lah, lebih kurang macam tu. Ikmal tak faham sangat dia punya penyakit tu. Tiba-tiba dia datang. Dia datang kan, handphone dia kat sini. Kita jumpa dekat kedai makan. Waktu tu 2023 ke 2022 macam tu. Handphone dia kat sini lah. Okay, tahu tak first kali ayat dia cakap apa? Kenapa muka Abang Ikmal lain dekat dalam TikTok dengan reality? Waktu tu Ikmal macam ni lah. Macam jasad kata lain, roh kata lain. Waktu tu jasad Ikmal macam ni, macam roh dekat dalam macam Ikmal macam tu. Sebab dia duduk sebelah mak dia kan. Ikmal macam ada mak dia pukul dia macam, "Kau ni janganlah cakap macam tu. Udah dia depan dia kan." Lepas tu kan Ikmal macam, "Tak apa cik, tak apa. Memanglah dekat TikTok tu lain, dekat reality lain. Kenapa Wahidah muka Ikmal buruk ke depan-depan?" "Taklah, Abang Ikmal handsome lah dekat depan-depan." Lepas tu muka dia macam, aku pandang dia depan aku. Aku macam, ini memang disaster. This one person memang boleh jadi disaster. Dia boleh cakap macam tu tapi dengan manager Ikmal, pandai Ikmal macam Ikmal dengan kita tengah shooting selawat. Baru je shooting selawat, turun dah dapat dugaan. Macam mana? Memang susah lah aku nak masuk syurga. Susah sangat nak masuk syurga. Kita tengah shooting selawat, dah turun, baru dapat pahala, dah dapat dosa. Siti Norin, thank you kat sini. Give apa tu? Thank you, ya Allah. Thank you, ya Allah. Thank you. Thank you Kak Norin, thank you. Ikmal macam, alamak, terkejut. Waktu tu dengan kat kedai makan ramai orang pula, Kak Mamak nasi kandar tu kan. Ikmal macam, ya Allah, kau kuatkanlah hati aku, ya Allah. Depan tu ada teh ais limau. Ikmal ingat lagi, janganlah teh ais limau ni menjadi air terjun kepada kepala dia, ya Allah. Macam tu lebih kurang. Tapi dia baik. Wahidah ni baik. Dia macam daripada step daripada tu, dia memang mengikuti Ikmal. Macam tu. Ikmal faham lah. Macam tu. Tapi kalau cakap dengan dia memang macam orang biasa je. Dia tak ada masalah. Zurainino, thank you. Dia sampai macam ni tau. Tahap dia punya kepelikan tu. Bila sehari dia tak bergaduh dengan Ikmal dekat dalam live ke, dia tak mengusik Ikmal ke, Ikmal tak mengusik dia ke, apa benda kan. Dia jadi macam ni tau. Abang Ikmal terasa dengan kita ke? Kita minta maaf lah. Kita suka je kena gurau-gurau kasar dengan Abang Ikmal. Lain kali gurau je kasar dengan kita. Kita okey je. Biarlah kita kena marah pun, kita okey je. Aku tengah baca mesej tu, aku rasa macam, ada manusia macam ni yang suka digurau-gurau kasar, suka kena marah. Dia macam tu. Orang Melaka. Bakal adik ipar ke? Tak tahulah tu. Tu tak tahulah. Lepas tu daripada situlah terkumpulnya orang kata fans, moderator. Daripada situ. Okay. Dan dia pun minat nyanyi juga. Dan moderator Ikmal pun dah faham dah perangai dia. Dia sangat minat menyanyi. Wahidah ni kalau dia nyanyi, jerung-jerung semua orang kata macam minat sangat. Akan suka dengan suara dia. Kak Nina, ya Allah, thank you.
Mana Wahida? Dia ada je dalam ni. Cerita pasal Nazrah tadi. Nak cerita yang mana lagi? Nak cerita yang mana? Hahaha, macam tipu je. Wahida, Wahida dah sedia nak dendangkan lagu? Postmortem Ta'aruf. Okay, sabar. Wahida fikir dulu pasal lagu Postmortem pasal Ta'aruf ni, last kali Nazrah ada cakap. Dia kata, okay, dia ajak orang dan Ikmal pun ajak orang adalah mula-mula dia tak biasa berdating. Ya Allah, thank you bagi gift. Dia tak biasa berdating. Dia kata dia tak biasa. Ikmal pun hormat dia. Ikmal pun tak pernah berdating. Jadi ni Ikmal takut nak keluar dua orang kan. Dia kata insyaAllah lepas ni ada waktu. Dia jenis suka deep talk tau dia ni. Dia suka macam kita duduk berdua dekat kedai makan ke apa ke, yang tempat ada orang lah. Dia akan bincang apa yang kita patut bincang. Kita punya perancangan akan datang ni, apa yang kita patut buat. Dia macam tu. Dia bukan keluar tak tentu arah. Dia bukan macam tu jenis orang. Dia suka duduk satu tempat, buka, dia beli pen, beli buku. Dia suka beli pen, beli buku, kita duduk, buka. Lepas tu, okay, apa perancangan? Macam tu, perancangan ni macam mana? Lepas tu, Ikmal pun cakap perancangan untuk Jerung macam mana? Lepas tu, dia pun cakap, dia macam terharu, dia bersyukur sangat. Akak Jerung ni ada dekat mana-mana je dia ada. Dia ni berair lah punya mata dia. Kalau cakap pasal Jerung dia, Ikmal dengan dia, kita sama-sama dah banjir dah ni. Dah banjir lah, dua-dua dah nak banjir ni. Cuma jangan bagi banjir je. Ikmal cakap, apa perancangan untuk Akak Jerung? Apa perancangan untuk sis Jerung, abang-abang Jerung ni? Lepas tu, okay, kita orang dah ada dah perancangan kita orang untuk Jerung. Lepas tu dia macam, dia tak terkata. Dia kata lebih kurang macam yelah, apa semua benda yang dia dapat, benda ni, kasih sayang yang dia dapat ni, dia kata macam tak dia tak disangka-sangka macam tu. Macam tu. Jadi ni macam okay, keputusan yang sangat baik lah aku suruh Jerung ni ditubuhkan. Macam tu. Faham tak? Maksudnya keputusan Jerung ditubuhkan ni adalah salah satu keputusan yang tepat. Macam tu. Walaupun sebelum Jerung ni ditubuhkan, memang Jerung ni kita tak panggil Jerung pun kan. Semua support dia, betul. Cuma waktu Ikmal suruh Jerung dia ditubuhkan, lagi kuat lah orang kata ukhuwah tu. Macam tu. Jadinya apa-apa, thank you Kak Arjuna, thank you Kak, thank you. Macam tu. Maknanya ketua sayang kami kan tim Jerung. Hihi. Arjuna si thank you. Kami dalam tele bersatu hati. Alhamdulillah. Itu. Thank you Mal sebab saya Nazrah. Terima kasih juga kepada kakak semua yang sudi share kasih sayang dengan Nazrah, Harzan, Rara. Terima kasih. Macam tu. Tak terbalas. Macam tu. Kasih sayang ni sebenarnya tak boleh dijual beli. Diberi. Macam tu. Atas ihsan dan keikhlasan seseorang. Itu je Hikmah boleh cakap. Kasih sayang ni tak boleh dijual beli. Macam mana pun kita orang suruh orang suka kita, benda tu kalau orang tak sukalah. Benda tu memang tak boleh dijual beli. Maksudnya macam bila akak-akak semua sayangkan dia, ambil berat tentang dia, itu semua daripada hati lah. Memang daripada hati, daripada lubuk yang paling dalam. Maksudnya macam ada sampai orang komen, orang cakap dekat dalam grup Telegram tu kan, saya tak tahulah kenapa, saya tak kenal si Harzan ni, saya tak kenal si Nazrah ni, tapi kenapa saya tiba-tiba sayang kat dia kenapa saya tiba-tiba suka kat dia Maksudnya itulah maksudnya, memang tak boleh dijual beli. Kita tak kenal, tapi kenapa kita sayang orang tu? Macam tu. Jadinya tu pun Ikmal cakap kita kena buat satu plan juga untuk terima kasih bagi gift Kakak Jerung. Untuk fans Ikmal pun, orang kata Ikmal dah bersama dengan diorang alhamdulillah agak lama. Walaupun tak ramai, fans Ikmal tak ramai, tapi alhamdulillah ada yang setia dalam 10 orang, 12 orang yang moderator. Itulah dia
Alhamdulillah bersama dengan Ikmal yang tengok video Ikmal ni selalu komen. Itulah dia. Macam tu. Alhamdulillah, thank you. Jadinya Ikmal nak cakap dekat akak Kak Jerung ataupun sis Jerung, kalau konten Ikmal dekat YT tu macam tiba-tiba konten Ikmal main game ke, konten Ikmal buat vlog macam biasa ke, itu sebenarnya konten untuk diorang. Itu untuk adik-adik Ikmal lah. Ikmal panggil adik-adik lah. Anak-anak bibi Ikmal di bawah tu. Ikmal kadang-kadang main game, main Roblox untuk diorang. Thank you. Ya Allah, apa ni? Weh, ya Allah, bagi apa ni, bagi kereta pula, nak suruh beli kereta ke? Macam tu. So untuk akak-akak Jerung pula, insya-Allah konten Malzan tu memang untuk akak-akak semua. Konten yang ada Harzan adalah konten untuk akak-akak semua. Sebab ada yang cakap macam kami nak tengok Harzan dekat dalam frame banyak kan. InsyaAllah Ikmal akan cuba banyakkan untuk konten dengan dia juga. Tapi Ikmal pun akan banyakkan konten untuk peminat-peminat Ikmal. Ikmal panggil anak-anak bibir. Sebab apa? Budak-budak panggil Ikmal ni abang bibir besar, abang kepala petak. Jadinya Ikmal kena bahagikan kepada dua lah. Ada konten untuk diorang, ada konten untuk tim-tim Jerung. Sampai ada yang cakap macam ni, tolonglah buat meet and greet setiap negeri, kami nak datang. Ada akak tu kata, akak ramai anak 5 orang, kalau akak nak pergi ke KL semata-mata nak jumpa awak berdua, akak bersalah pula tinggalkan anak-anak. So untuk benda tu Ikmal dengan Nazrah ada dah fikirkan apa yang terbaik yang kita boleh jumpa. Dekat mana-mana tu, insyaAllah itu adalah dalam plan tu. Cuma Ikmal kena dapatkan free time kami berdua untuk datang ke sana. Setiap negeri tu kita boleh datang. Sebab ada yang cakap, ada yang DM Ikmal, adik tolonglah dik, akak nak jumpa Nazrah ni dik, akak nak peluk dik. Thank you bagi gift. Lepas tu Ikmal pun cakap lah, boleh kak, janji akak peluk dia, jangan peluk saya. Tahu akak tu jawab apa? Perasan ni awak ni, tak naklah peluk awak. Aku macam okey, cakap je, jangan marah. Ada seorang tu lagi best, tak sabarnya nak peluk. Masalahnya dia DM Ikmal. Dia tentulah Ikmal, kenapa dia nak peluk aku? Macam tu kan. Perasannya awak ni, bukan nak peluk awak. Yelah, Ikmal kutu-kutu je kat tepi. Ikmal tahu Ikmal boleh bawakan je. Tapi jangan peluk Ikmal, okay? Peluk orang lain, jangan peluk Ikmal. Mari teranung Ikmal, insyaAllah. Kita jom. Walaupun dia tulis, Ikmal dapat bayangkan dia punya intonasi tu. Janganlah peluk. Saya tak nak peluk awak. Yang call mem Mal nyanyi satu lagu. Ikmal tak nak nyanyi malam ni, tapi Ikmal nak bagi akak-akak semua dengar suara merdu daripada Wahidah. Wahidah dah bersedia? Ya Allah, Zurainino, thank you. Siapa nak dengar? Siapa nak dengar suara merdu daripada Wahidah? Wahidah siapa? Artis Melaka. Okey, insyaAllah hiburan kita pada malam ni Okey, Wahidah mana Wahidah? Okey, Wahidah, sedia Wahidah Ini artis daripada Melaka yang Soho. Sedap suara dia. Wahidah mana Wahidah? Alamak, Wahidah tak nak masuk dah. Dekat kedai makan pula. Sayanglah tak dapat dengar suara Wahidah. Sayanglah. Zurina, thank you. Sekejap lagi boleh kat kedai makan. Tak nak lah. Tak nak. Kejap lagi dah nak tutup dah. Live kita dah nak tutup dah. Bateri kita dah 6% dah. Saya ada ni. Kalau Amalin. Amalin ni kemana nak simpan dulu untuk episod yang akan datang. Amalin ni lain pula. Sabar dulu. Nanti Kemal perkenalkan Amalin. Sabar. Amalin tak boleh lagi. Nanti dia orang tak ada surprise. Amalin ni dia punya bakat lain pula daripada Wahidah. Wahidah ni dia suka lagu-lagu ballad, lagu-lagu balada. Kalau Amalin ni lebih kepada lagu-lagu akhir zaman. Macam lagu-lagu yang macam orang tak ingat mati. Lagu-lagu yang macam ada macam tu. Lagu-lagu rap-rap. Dia suka macam tu. Takut nanti akak-akak jangan terkejut. Sabar.
Kalau Wahidah ni dia ada sikit lagu-lagu ballad, lagu-lagu ingat akhirat. Dia macam tu. Dia baguslah sikit lah. Tak cakap Amalin tak bagus. Tapi kalau Amalin ni dia guna bercakap je dia macam nak marah. Takut akak kajung. Kau kenapa? Macam tu. Sabar dulu. Kami okey je. Oh ya ke? Okey, kalau okey Kemau okey je. Kalau okey Kemau okey. Mal tadi kata Nazrah nak datang. Um, Mungkin dia tengah bawa kereta. Betul-betul. Apa? Oh ya, betul. Yang betul. Dia tengah call dengan orang lain ke? Dia tengah call dengan orang lain ke? Kenapa makin nak berak ni? Nak berak. Aduh. Kenapa dia tak angkat pula ni? Contraction. Contraction. Push. Sekejap. Tarik. Bernafas, tarik. Okey. Contraction ni. Jangan tahan break. Bukan tahan break, tahan berak. Tapi serius. Dia tengah betul-betul dia tengah ni. Kejap. Bagi kamu masukkan balik. Sekejap je. Ini last. Okay. Ya, dia dah nak 10 cm. Sekejap. Sabar dulu. Ya, dia tak apa. Yang kalau yang normal tak apa kak. Dia jangan yang cair. Kalau cair tak boleh.
Ni normal tak apa? Okay. Aku seru. Okay, let's go. Sabar dulu. Jangan di-scissor kan? Jangan di-scissor kan? Okay. Mal ada buat salah ke? Kenapa mem tak angkat? Dia ni kenapa tak angkat call? Dia dah janji nak datang. Ikmal dan handsome dah malam ni. Kenapa dia tak angkat? Tu tak nak angkat call Okay tak apa. Okay tak apa, tak nak angkat call, merajuk, bye nak block. Dia pun handsome juga batu. Dah call. Ikmal call G pun tak angkat juga. Macam mana ni? Apa Ikmal batu buat lagi? Call G lah. Oi, Kat mana tu? Tengah buat live ni. Kat mana tu? kat rumah. Kata nak pergi sini. Habibti kau kena ni. Apa Kenapa? migraine? Dia migraine? Dia tengah sakit kepala tu. Ya ke? Iyo. So tak jadilah malam ni? Macam tidak lah. Aku suruh dia rehat. Oh ya ke? Baru. Alamak. Oh dia balas dah. Okay bye. Alamak dia balas. Okay bye. Panas sana. Nak tengah mesyuarat ni. Okay, tak apa. Kepala denyut-denyut. Sila tidur. Itulah petang tadi happy sangat. Itulah inilah. Gelak-gelak lah. Kan malam-malam dah migraine. Tu orang cakap dalam hiburan, dalam berseronok, kena ingat Allah. Kalau tak, nampak? Allah bayar cash. Petang tadi bukan main suka lagi. Ikmal pelik macam, kenapa dia macam happy sangat ni? Macam tu kan. Oh aku macam ni. Ni dapat makan, dapat mandi kolam. Aku macam, oh alhamdulillah lah kan. Dia kan. Nah, malam-malam migraine. Ikmal pula contraction. Macam mana pula ceritanya ni? Okay. Biar dia berehat. Orang belikanlah dia ubat. Dah ada ubat lah tu. Masih Ji dah belikan dia ubat. Alasan dia bertambah migraine kena bebel. Bukan selalu kena bebel lah. Lepas tu Ikmal cakap Ikmal kena jerung gelakkan Ikmal. Dia cakap menyala jerung. Sebab tu aku malas. Yang jerung backup dia, yang dia backup jerung, yang ni backup ni backup ni backup ni. Lepas tu yang kena buat live ni. Yang kena bahan ni. Dekat grup Telegram yang kena pun ni. Muka aib yang paling banyak kat Telegram pun ni. Tak apalah. Tak apa nak macam mana. Anjay, thank you. Orang sakit kepala tambah lagi. Tak. Okay, kita cakap kat dia. Ni Jegong cakap ni. Jegong cakap rehat, tidur, jangan berjaga malam, makan elok-elok. Jegong cakap sebelum tidur baca doa, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam. Itu diwajibkan, yang diperintahkan.
Dah. Udah. So semua dah ready? Nak dengar? Okay, Wahidah ready Wahidah? Okay. NJH, thank you. Allah, dah berak pula dah. Hai. Hai, Wahidah ready? Dah. Okay, Wahidah nak nyanyi lagu apa hari ni? Melodi terluka. Melodi terluka? Sekejap. Okay. Melodi. Kemang. Sekejap. Sekejap. Melodi yang lagu Ihin tu. Oh. Kekasihku, masihkah kau mengingati saat dulu kita saling menyayangi? Mengapa kau telah berubah? Kau biarkan sengsara. Kekasihku, masih tak ada di hati. Cinta kita masa lalu yang ku beri, kini melodi terluka, menyanyikan selamanya. Dah. Wow, nampak? Gelak Macam cakap. Tak, ni nak bersin tadi macam tu. Menipu betul lah. Tak betul Wahidah, nak bersin nampak? Beraya mata nampak? Merah. Subtitle jangan tipu Betul, ya Allah. Wahidah tengok merah tak mata kita merah kan? Okay, Tapi kenapa sorok ni? Sorok-sorok? Sebab nak bersin. Yelah, nak screenshot. Okay. Screenshot. Sekejap. Okay. Dah. Kisah, dah. Ya, Kiki salam Kak Ilham ya. Okay, Wahidah thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Itulah dia. Kalau akak nak tahu, itulah dia antara hiburan di mana sebelum Ikuma masuk AI, Ikuma besok buat live, itulah antara hiburannya. Itu adalah gurauan yang diminta oleh Wahidah sendiri. Macam tu. Dia kalau tak nanti dia merajuk. Tak merajuk pun nanti sampai hantar Abang Kemal. Abang Kemal dah berubah. Nanti dia cakap Ikmal berubah pula. Thank you. Itu antara hiburan-hiburannya lah. Subtitle sangat muka tadi. Cuba terjemahkan subtitle yang mana. Sila terjemahkan ya. Itulah. Tengok tadi petang tadi dia ajak jumpa. Tengok migraine dah pula. Aku pun tak tahulah. Si Harzani, Nazrah Rara ni tadi nak ajak jumpa. Lepas tu tak nak jumpa pula. Terjemahkan merajuk. Kak Siti Norin. Ya Allah, thank you Kak Siti Norin. Banyak betul. Ubat tuan habis cepat. Dia sakit tu ya. Biar dia rehat. Dia nak balik keluang dah tu. Rasanya besok dia balik keluang. Besok dia balik keluang. Sian dia nak jumpa mak ayah dia. Sebab dia kata daripada yang lepas dia balik dia masuk AI, dia cakap Kemal sehari je dia dapat jumpa mak ayah dekat keluang tu pun waktu dia nak hantar kereta kot tak silap. Dia dapat balik sekali je. Ni dia nak jumpa mak ayah dia lah ni. Dia kata dia nak pergi keluang, nak balik keluang. Pergilah sekali lepas ni. Itulah Ikmal nak join dia. Tapi 16, 17, 18 Ikmal ada shooting Yos. 19 ada award AIT malam. 20 rehat sekejap. Tu pun tak rehat sebab nak kena cari baju. 21, 22, 23, 24 dekat Kelantan untuk Raja Perfume. Lepas tu 26 ada meet and greet dengan anda-anda semua dengan Candita.
Lepas tu yang kat belakang tu ada lagi syuting apa benda tah. Ikmal untuk bulan 12 ni sangat pack sangat jadual. Ikmal pun nak jumpa ibu Ikmal juga, nak jumpa ayah Ikmal juga. Tapi insya-Allah hujung bulan ni baru dapat jumpa. 2 hari bulan Ikmal balik semula ke KL. 3 hari bulan untuk Candita ataupun Raja Perfume lagi. Lepas tu adalah jadual-jadualnya. Berapa umur Wahidah? Wahidah dah 20 ke? 20-21 Ketua ada PA tak? Ikmal for now memang nak mencari PA lelaki sebab beg Ikmal sahaja nak dekat 5 kilo. Beg Ikmal bawa tu dalam 3,5 kilo ke macam tu, 3,5 kilo tanpa barang-barang untuk Ikmal pergi syuting. Biasanya kalau Ikmal pergi syuting, macam-macam lagi barang ada dalam tu. Ikmal nak kena bawa nak dekat 5 kilo juga. Itu beg yang kat tangan sahaja. Sebab sebelum ni Ikmal bekerja memang Ikmal tak ada PA, tak ada manager. Ikmal seorang je yang akan bawa barang. Daripada tahun 2022 Ikmal syuting ke, Ikmal memang seorang. Pergi event pun seorang-seorang, drive seorang-seorang. Semua seorang. Ilham adik Ikmal tak boleh jadi PA sebab dia kena jaga mak ayah Ikmal dekat Kuantan. Ayah Ikmal sakit jantung, boleh kata kronik juga. Ibu Ikmal asma kronik. Jadinya dekat Kuantan Ikmal kena ada seorang wakil untuk jaga. Sebelum ni Ikmal yang berpindah daripada Kuala Lumpur ke Kuantan untuk jaga ibu dan ayah lah. Tapi sekarang ni dia yang kena take over lah. Ikmal memang harap sangat untuk dengan adik Ikmal. Adik Ikmal pun tak sihat juga. Baru-baru ni rahang dia tak boleh buka pula, belah kanan ke belah kiri rahang dia tak boleh buka. Dia pun ada sakit juga. Lepas dia habis tahfiz tu dia ada sakit angin pasang, lebih kurang macam tu. Nak buat operation tapi tak jadi lagi. Abang Ikmal pula bertugas kat Johor. Jadinya Ikmal sekarang berbelah bagi. Kat mana patutnya Ikmal patut pergi? Seandainya boleh dibelah badan Ikmal ni kepada 2, Ikmal dah belah badan dah 2. Macam tu. Maksudnya belah sini satu, belah sana satu. Jadinya apa-apa pun Ikmal family come first. Apa-apa pun family Ikmal dulu. Macam tu. Bawalah parent ke KL tak boleh sebab ayah Ikmal masih bekerja sebagai anggota polis. Ikmal dah suruh dia Ikmal dah suruh dia pencen banyak kali dah. Daripada 3 tahun lepas Ikmal suruh dia pencen tapi dia tak pencen lagi. Jadi ni insya-Allah tahun depan baru pencen. Ibu Ikmal pun tak boleh tinggal rumah selalu. Jadinya itulah. Sebab hari tu ayah Ikmal nak buat angiogram tu lah. Dia nak besarkan dia punya salur jantung dia tu sebab tersumbat kan. Tapi tak lepas buat angiogram sebab waktu dia nak buat angiogram tu dia kena baring selama 1 jam lebih. Tapi bila dia baring oksigen turun. Nafas dia tak boleh nak tarik. Macam tu. Dia sesak nafas. Jadinya angiogram tak boleh buat. Dia kena pergi jumpa kepada pakar paru-paru pula. Kena tengok paru-paru. Kena settlekan bahagian paru-paru dia baru dia boleh buat angiogram semula. Macam tu. Ayah Ikmal umur 58 tahun. Ikmal duduk mana sekarang? Ikmal duduk KL. Sekejap KL, sekejap Kuantan. Sekejap KL, sekejap Kuantan. Ya. Sebab Abang Ikmal pun baru posting dia jadi polis dekat Johor. Jadinya kita tak nak susahkan dia juga sebab dia baru saja posting. Kuantan kat mana Mak Ikmal? Kuantan dekat Kota Sas. Macam tu. Itu rumah betul lah. Sebab ibu dengan ayah Ikmal sekarang duduk kat quarters lagi. Thank you bagi Gi duduk kat quarters lagi. Sebab ayah Ikmal masih kerja kan. Dekat Kota Sas tu rumah pertama yang Ikmal beli. Hasil Ikmal kerja daripada 2019 Ikmal kerja dekat kantin. Kat kantin sekolah Ikmal buat air untuk cikgu. Ikmal jadi cashier kat kantin guru. Sampai sekarang itu rumah pertama. Tapi Ikmal tak dedikasikan rumah tu sebagai rumah Ikmal. Ikmal belikan rumah tu untuk keluarga Ikmal. Sebab keluarga kita orang tak ada rumah. Jadinya apa-apa pun Ikmal nak ibu dengan ayah Ikmal ada rumah. Kita satu keluarga ada rumah. Tempat di mana macam itu adalah rumah kami. Sebab selama Ikmal hidup 20 lebih tahun, ayah dan ibu Ikmal 30 lebih tahun bekerja dekat Kuantan Pahang, kita orang tak ada rumah. Memang tak ada rumah. Rumah kami adalah quarters tu lah, quarters kerajaan tu. Apa-apa pun
Ikmal nak ibu ngai Ikmal rasa selesa. Ikmal nak balas semuanya dalam waktu yang cepat. Sebab Ikmal rasa Ikmal sangat bertarung dengan masa. Ikmal tengah berlawan masa sekarang. Maksudnya masa adalah musuh utama Ikmal sekarang. Masa. Kalau Ikmal dapat beli satu benda tu yang Ikmal boleh beli dengan duit, Ikmal nak beli masa. Macam tu. Sebab tu Ikmal sangat berlawan dan bertarung dengan masa. Sebab masa. Ikmal tak suka masa. Dengan masa Ikmal boleh spend time dengan orang yang Ikmal nak. Dengan masa Ikmal boleh buat apa-apa yang Ikmal nak. Sebab tu kadang-kadang rasa macam sesak dan rasa macam terkejarnya. Rasa sesak dan terkejarnya. Boleh tak aku nak balas? Boleh tak aku nak balas? Boleh tak nak buat ni? Boleh tak nak buat ni? Tapi masa. Tapi itulah. Moga Ikmal dimurahkan sikit. Amin. Masa tak boleh diputar kembali. Betul lah. Sebab tu lagi Ikmal kata kalau ada benda yang Ikmal boleh beli dengan duit. Kalau Ikmal betul-betul jadi kaya, yang kaya raya, Ikmal nak beli masa. Sebab itulah. Abang polis PJA ke IPD dekat Muar tu, balai polis Muar. IPD ke? Tak tahu namanya, tapi dekat Muar tu lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Kuat Imal lah ada. Terima kasih Kak. Macam tu. Terima kasih. Ya betul. Kena bersyukur. Terus kuat Mal. Anyone, apa ni? Doa je banyak-banyak. Ya. Lepas tu kadang-kadang kan Ikmal kalau malam-malam kan Ikmal rasa macam doa Ikmal semakin lama dimakbulkan. Macam tu. Malam-malam tu Ikmal rasa, ya Allah, thank you ya Allah. Syukur Alhamdulillah doa ni dimakbulkan. Macam tu. Ikmal tak minta banyak. Ikmal nak minta macam Ikmal dapat tolong keluarga dulu pun Ikmal rasa dah Alhamdulillah dah. Macam tu. Kenapa Mal tak jadi polis? Akak tanya. Sebenarnya ibu dan ayah Ikmal tak bagi kita orang adik-beradik jadi polis. Terima kasih Anjay, terima kasih. Macam tu. Tak bagi adik-beradik kita orang ni jadi polis. Ayah Ikmal pun tak bagi sebab ayah Ikmal kata jadi polis ni penat, susah. Dia kata dia tak nak anak dia kerja macam dia lah. Macam tu. Lepas tu, tapi abang Ikmal memang minat jadi polis. Dia memang minat, jadinya macam dah tak boleh buat apa. Tapi kalau Ikmal tak kot jadi polis. Macam tu. Tak, Ikmal tak kot. Ikmal tak suka terikat. Ikmal tak suka terikat dengan apa-apa benda. Ikmal suka bergerak freely. Macam tu. Tak apalah, okey lah tu kan. Ada adik-beradik yang kerja kerajaan, ada adik-beradik kerja sendiri. Macam tu. Adik Ikmal baru habis tahfiz tahun ni ke tahun lepas? Hujung tahun lepas. 30 juzuk, Alhamdulillah. Macam tu. So sekarang ni dia pun ada buat YouTube dia juga sikit-sikit. Dia ada sakit. Jadinya macam Ikmal tak nak dia push. Ikmal cakap tak apalah. Ikmal panggil dia baby. Ikmal panggil adik Ikmal baby. Ikmal cakap tak apa baby. Duduk kat Kuantan ni. Macam tu, tolong jaga ibu dan ayah. Macam tu. Ikmal memang nak suruh dia sambung syahadah. Macam tu. Ikmal tahfiz juga ke? Ilham ke tahfiz? Ya, Ilham tahfiz. Ikmal dulu sekolah menengah agama. Ikmal bukan tahfiz. Ikmal sekolah menengah agama. Adik sakit apa? Waktu dia dekat tahfiz tu, sebelum nak habis 30 juzuk tu, dia ada masalah angin pasang. Angin pasang tu masalah yang lelaki tu lah. Khairah, thank you. Dia ada angin pasang, dia punya masalah tu kan. Jadinya tu yang dia macam agak lambat sikit nak habiskan 30 juzuk tu. Jadinya bila dia dah habis tu, Alhamdulillah slow-slow. Patutnya hari tu kena operation, tapi tak jadi operation. Dia refer balik, dia follow up balik, kena buat balik. Lepas tu tengok sekarang ni rahang dia belah kanan ke kiri, tak boleh nak buka. Macam tu. Tak boleh nak buka. Jadinya macam Ikmal bila dekat jauh-jauh ni rasa macam macam tu, rasa macam seandainya aku boleh duduk kat sana. Macam tu. Sebab tu sekarang Ikmal kalau tak ada kerja je kat sini, habis je kerja kat KL, Ikmal terus kena balik. Ikmal balik Kuantan. At least kita ada dekat Kuantan. Apa-apa kita ada dekat Kuantan. Bila Ikmal jauh ni, orang kata macam bergantung pada Allah lah. Ya Allah, tolonglah jaga keluarga aku. Tolonglah ya Allah. Macam tu. Ikmal setiap malam macam, ya Allah tolonglah, lindungilah keluarga aku ya Allah. Macam tu, lindungilah keluarga aku. Itulah yang Ikmal boleh titipkan sekarang.
Ikmal memang tawakal lah. Macam tu. Adik follow up mana Mal? Rasa UIA. Tapi hari tu dah nak kena operate tapi tak jadi operate. Sebab doktor pun cakap kalau tak jadi operate kena tunggu lagi 6 bulan ataupun setahun. Jadi aku macam ya Allah. Ikmal ada tulis apa ni? Ada yang Ilham tukar sakit? Ya, macam tu. Tu Ikmal cakap, Ilham jangan push sangat. Macam tu, jangan push. Kalau tak larat, tak payah buat kerja. Khaira, thank you Khaira. Macam tu. Apa ni? Boleh tak story? Macam mana boleh buat keputusan untuk berhenti IPG? Sebenarnya, cerita tu kalau diceritakan akan mengaibkan... terima kasih. Ikmal tak kisah Pak Ikmal. Tapi Ikmal simpan cerita ni dah lama dan dia akan mengaibkan satu pihak tu. Macam tu. Satu pihak tu memang dia akan diaibkan. Jadi ni Ikmal tak prefer untuk Ikmal cerita. Macam tu. Untuk Pak Ikmal tak apa. Ikmal tak kisah, ya Allah thank you bagi gift. Macam tu. Tapi untuk kalau Ikmal cerita, Ikmal seorang yang sebenarnya Ikmal nak cerita sangat-sangat. Waktu betul-betul Ikmal dah pilih keputusan Ikmal nak cerita sangat-sangat. Tapi macam ya Allah macam tu. Kalau aku cerita ni ya Allah macam tu. Memang terbalik macam tu. Tapi macam ya Allah macam tu. Jagalah ya Allah. Peliharalah aib aku. Peliharalah aib orang itu. Peliharalah aib itu. Yang macam tu. Ya. Dia macam ada. Tapi untuk save jawapan ni Ikmal cakap biarlah orang ingat Ikmal yang pilih benda ni. Macam tu. IPG tu apa? Institut Pendidikan Guru. Macam tu. Untuk jawapan paling safe lah. Jawapan paling selamat. Macam tu. Benda itulah. Nanti boleh ajak Nazia sambung study itulah. Ikmal ingat nak ajak dia sambung study. Kita boleh study yang macam daripada online tu kan. Daripada jauh pun boleh. Sebab kalau Ikmal cerita, biasanya Ikmal akan cerita benda ni face to face lah. Kalau ada orang tanya, tu pun sikit je orang tanya. Macam tu. Ikmal akan cerita benda ni face to face. Dalam podcast pun Ikmal tak cerita apa sebab utama dia. Macam tu. Tapi Ikmal orang susah. Kita orang susah. Jadinya tak ada apa yang dapat tolong kita waktu tu selain pelajaran. Untuk kita waktu tu, sebab kita orang susah daripada kecil, memang mak kita cakap adik, kalau adik nak kaya, adik nak ada duit, adik nak berjaya, adik kena belajar rajin-rajin. Ikmal sangat minat, Ikmal sangat suka, Ikmal sangat minat nak belajar sebab itu je yang boleh bantu keluarga Ikmal waktu tu. Tapi disebabkan itu berlaku, Ikmal terpaksa ambil jalan lain. Macam tu. Ikmal terpaksa ambil jalan lain waktu tu. Disebabkan itu dan disebabkan itu juga. Itulah. Ikmal simpan cerita ni lama sangat. Kalau Ikmal jahat, Ikmal macam... Kalau Ikmal ni jahat, Ikmal dah cerita-cerita ni waktu Ikmal di atas pentas TikTok Awards tu lagi Ikmal dah cerita. Ikmal dah cerita benda ni dekat mana-mana. Ikmal cerita dekat konti radio, Ikmal cerita-cerita ni dekat TV. Ikmal boleh cerita. Tapi Ikmal tak cerita. Tak apalah, biarlah menjadi rahsia Allah. Macam tu. Sebab jalan ni juga Allah bagi. Jadi ni macam okey tak apalah. Ya Allah, peliharalah ya Allah. Macam tu. Yelah betul, itu adalah satu buku lama yang Ikmal macam letak tepi lah. Macam tu. Adik Ikmal insyaAllah. Ikmal cerita ni dekat Nazrah. Ikmal cerita ni dekat Nazrah kan. Dan kenapa Ikmal rasa macam dia orang yang betul-betul untuk Ikmal sebab cara dia dengar, cara dia elaborate, cara dia bagi respon adalah cara yang sangat matang. Dia seorang yang sangat matang. Bila Ikmal cerita-cerita ni kat dia kan, dia macam, sedangkan cerita dia lagi sedih daripada cerita Ikmal sebenarnya kan. Memang sangat sedih cerita dia tu, tapi dia dengar cerita kita tu macam dia comfort kita. Dia faham. Dia faham benda tu. Cara dia balas balik tu rasa macam ni teratur lah. Macam tu. Dia adalah seorang pendengar yang baik. Kalau kita cerita masalah kita, dia ada seorang pendengar yang baik, perespon yang baik. Ya, dia mendamaikan. Jadi sebenarnya Ikmal dalam beberapa tahun ni, Ikmal sedang berdamai dengan takdir. Macam
Macam tu. Sebenarnya kan soalan ni kan dah banyak dah daripada 2020, 2021. Banyak dah soalan ni, orang tanya Ikmal dekat live, orang tanya Ikmal dekat luar, orang DM Ikmal gini. Tapi Ikmal tak, memang sampai sekarang Ikmal tak bercakap. Sniza, thank you, terima kasih. Balas tak WhatsApp mem tu? Balas dah. Dia nak tidur lah tu. Tak perlu jawab pun. Ya, betul. Cepat-cepatlah kahwin. Ikmal dekat IPG tu sampai PPI-SMP, Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Maksudnya Ikmal sampai sana PPI-SMP. Sem 2 rasanya. Sem 2 macam tu lebih kurang. Tapi lah, awak umur berapa Ikmal? Ikmal umur 23. Mem penat job banyak. Ya, betul. Sekarang ni adik saudari Ikmal pula masuk IPG macam tu. Wawa Najwa lah. Dia masuk IPG dia dekat Sarawak. Ikmal memang minat sangat jadi warga pendidik. Ikmal sangat, orang kata kalau diberikan peluang untuk menjadi warga pendidik, insya-Allah Ikmal akan menjadi warga pendidik lebih berdedikasi. Sebab Ikmal sangat memang minat sangat menjadi warga pendidik. Memang daripada kecil Ikmal suka ajar budak-budak kat kuartus dekat depan lift tu kan. Ikmal suka. Sekejap hari ni ajar bahasa Inggeris, esok ajar bahasa Arab, macam tu. Tapi insya-Allah lah, macam tu. Ikmal just keluar sekejap je daripada track. Keluar sekejap je, tapi insya-Allah kita U-turn balik. Macam tu. Sebab nak sambung belajar ni, orang kata Ikmal nak ada duit sendiri, Ikmal akan belajar dengan duit sendirilah. Ikmal akan sambung belajar dengan duit sendiri. Mal bagi tak mem masuk AI? Ikmal, untuk soalan ni ramai orang tanya macam mana kalau Harzan nak masuk AI. Ikmal suruh dia masuk AI dan memang nak dia masuk AI. Masuklah. Benda apa yang dia nak, benda apa yang dia minat tu, bila dia masuk Alif Ifan tu dia minat, orang pun suka tengok dia. Ikmal suruh dia masuk. Ikmal cakap, dia kata kalau dia nak masuk AI macam mana, masuklah. Sebab itulah yang dia minat kan. Macam tu. Itu yang dia minat. Tapi apa-apa pun keputusan di tangan dia. Ikmal macam ni lah. Dalam hubungan ni, Ikmal give and take. Ikmal akan dengar apa yang dia nak. Apa yang dia nak, Ikmal akan tolerate. Apa yang dia nak, kalau itu berkaitan dengan kerjaya dia, go lah. Macam tu. Ikmal tahu, kau jangan masuk kau jangan masuk tadi Ikmal tak macam tu. Aku bagilah. Ikmal ni bagi je dia masuk apa-apa. Apa yang dia nak buat, pergilah. Macam tu. Tak ada masalah. Sebab apa? Itu berkaitan dengan kerjaya dia. Orang minat dia kan. Orang minat dia ni. Tapi apa-apa pun keputusan dia. Lepas tu korang pun tahu kan, AI Alif Ifan tu kan memang ada partnership apa benda semua. Orang apa ni komen apa benda semua. Tak ada masalah. Itu kerja. Partnership tu kerja. Alah macam berlakon dekat luar. Macam itulah. Dira, thank you Dira. Thank you. Itu adalah kerja dia. Macam dia berlakon dengan orang lain macam tu. Tapi Ikmal tahu dia memang jaga gap. Dia ni memang jaga gap. Dia tahu ikhtilat dia tu. Jadi ni Ikmal jenis macam, okay, tak apa, pergi je lah macam tu. Yang penting dia jaga diri. Dia percayakan Ikmal percayakan dia. MV is sebab itu kejayaan dia. Sebab tu sebelum ni waktu Ikmal buat live, Ikmal cakap kalau isteri Ikmal ataupun pasangan Ikmal ada kerja, dia memang nak kerja, dia minat bekerja, kerja. Tapi kalau Ikmal jumpa dia tengah kerja, tapi bila dia dah kahwin dengan kita, dia tak nak kerja. Tak payah kerja, duduk rumah. Macam tu. Duduk je rumah. Sebab apa? Yang pergi mencari rezeki, yang kena masak pun sebenarnya adalah tugas suami. Macam tu. Kalau isteri ni nak jumpa, nak tolong basuh baju ke, masak ke, itu atas ihsan seorang isteri. Atas ihsan. Ihsan tu maksudnya kalau dia ni macam nak tolong. Kalau tak tolong, dia tak berdosa. Sebab itu, lelaki kena sediakan semua benda. Sebab itu pada zaman Nabi pun, Ikmal tengok tahu zaman Nabi, kenapa dia orang ada helper? Kenapa dia orang ada pembantu? Sebab apa? Itu bukan kerja seorang isteri sebenarnya. Bukan. Sebab waktu tu Ikmal memang, kita belajar pendidikan Islam dekat IPG tu apa dia semua kan. Ikmal tengok. Ikmal menelaah balik. Macam mana pula perempuan zaman sekarang ni kena buat semua benda? Macam tu kan. Macam tak logik.
Memang bukan kerja dia. Ustaz Zahidus pun kata itu atas ihsan seorang isteri. Macam tu. Ihsan tu maksudnya ihsan. Kalau dia tak nak tolong, tak apalah. Tak payah. Macam tu. Sebab tu kita kena sediakan helper. Helper tu penolong. Maksudnya nak tolong dia kat rumah. Sebab bukan kerja dia. Macam tu. Sebab tu kalau orang kata basuh baju ke, ini untuk Ikmal. Bukan untuk orang lain. Untuk Ikmal ni basuh baju ke, masak ke, apa itu ke, ini kerja-kerja rumah. Bersih-bersihkan rumah bukan tugas isteri. Itu kalau isteri nak tolong atas ihsan seorang isteri. Macam tu. Helper tu macam maid. Ya, macam tu. Sebab tu Ikmal kalau bergurau kahwin 4 ke, kahwin 5 ke, kahwin 10 ke, itu bergurau. Sebab apa? Kalau kita kahwin 3, kahwin 4, mampu tak ni kita ni kenapa aku cakap macam ni? Mampu tak kita ni nak sediakan helper untuk setiap isteri tu? Macam tu. Mampu tak kita? Itu satu lagi helper seorang tu. Kita nak kena jaga perasaan seorang tu satu juga. Macam tu. Tapi kau tahu jenaka tu jenaka tu memang jenaka yang pahit kan, jenaka yang sakit hati macam tu. Rasa macam kena marah pula ni. Tapi memang betul. Ikmal belajar benda tu. Ihsan tu, ihsan bukannya wajib dia kena tolong. Tak, ihsan. Contoh macam abang, tak apalah, hari ni saya yang lipat kain. Okey, tak apa. Tolong. Bang, saya tak larat lah bang. Tak payah buat. Bukan tugas dia. Kita yang lelaki ni yang kena sediakan benda tu. Betul. Alhamdulillah. Ikmal sebab tu bila orang kata macam, sebab Ikmal membesar dekat quarters ni, banyak tengok kehidupan orang. Termasuklah keluarga Ikmal sendiri. Ikmal banyak tengok banyak sangat, macam-macam jenis, macam-macam ragam. Ada yang isteri buat macam ni, ada yang lelaki buat macam ni, ada yang orang buat macam ni, ada buat macam ni. Jadi macam, alamak, janganlah gurau nak kahwin 4 sian Nazrah. Korang gurau je, tak ada. Lepas tu Ikmal minta maaf kat dia. Dia pun macam, kau cakap macam tu, kau rentak kepala kau. Dia macam tu. Bila kau rentak tu, kita macam okey, tak macam tu. Ikmal tak mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikmal ada plan keluar resolusi ni. Ikmal resolusi sikit ya. Boleh basil lagi gurau tu doa. Tapi janganlah, tak naklah kahwin 4. 10 okey lah. Tak ada lah. Janganlah. Dekat dalam live ni memang Ikmal tak boleh cakap. Sebab kalau Ikmal cakap je nak kahwin 4, nanti ada orang mengadu dekat dia. Bila orang mengadu je dekat dia, dia dah mula buka kitab dia. Pap! Ikmal, Mal tak minat jadi mutawif ke? Ikmal minat sangat jadi mutawif sebenarnya. Ikmal minat sangat. Kalau ada peluang untuk Ikmal jadi mutawif kan, kalau ya Allah bestnya. Maksudnya kerja kita dekat tanah suci je. Bawa orang pergi Mekah, bawa orang pergi Madinah, bawa pergi Mekah, bawa pergi Madinah. Lepas tu kita pun sentiasa ada kat situ kan. Nanti nak cakap lah kat Nazrah, kau tak nak ke jadi mutawif juga? Mutawifah, mutawafiyah, mutawasitah. Cakap dia, kau tak nak ke jadi? Jadi ni kita orang pun jenis bawa orang pergi umrah. Kan? Tak naklah tinggal Nazrah, bawalah Nazrah sekali. Kita jumpa dia jumpa kita. Betul tak? Menarik kan? Ikmal suka sangat. Boleh cakap Arab. Nasib baik Mughalazah tak terkeluar. Yang Mughalazah tu orang lain lah. Lepas tu contoh macam Nazrah, dia kata dia nak bawa mak ayah dia pergi umrah. Ikmal pun nak bawa mak ayah Ikmal pergi umrah. InsyaAllah tahun depan kita orang rancang macam nak bawa mak ayah Ikmal dengan mak ayah dia sekali. Jadinya bila bawa sekali, ada kawan lah. Mak Ikmal ada kawan. Sebab Mak Ikmal tak ada anak perempuan. Jadinya yang tak ada orang nak teman dia nanti kat sana. Jadinya si Nazrah, mak dia dah boleh jadi kawan 3 orang. Ayah dia boleh kawan dengan Ikmal, dengan abang Ikmal, dengan adik Ikmal, dengan ayah Ikmal. So kita gerak sekali. Ikmal memang baik. Ye ni kakak Madinah. Ya Allah. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Kita nak buat umrah. Umrah dulu.
Tak sukalah aku cakap ni. Orang kat dalam komen ni, kita tengah berfikir pasal ni kahwin pula dekat sana. Janganlah kat sana, nanti kat sini tak ada orang nak datang. Banyak pula komen macam ni. Tutup komen lah. Tutup komen. Tapi tiba-tiba kan, tiba-tiba nikah kat sana, tiba jegong datang. Jegong-jegong yang ni, jegong-jegong yang memang ni datang pula. Assalamualaikum Ikmal. Ni Nazrah, kita orang datang ni. Dah bawa ni hantaran kepala bana semua bawa ni. Dia kata, nak buat kat mana? Kat sini ada hotel ni. Kita buat dekat ni nak. Hotel yang dekat tepi betul Masjid Nabawi. Jom buat. Benda tu boleh terjadi ya. Betul-betul boleh. Takutnya aku, ya Allah. Takutnya. Marhaban pun dia bawa dekat Masjid Nabawi tu. Marhaban. Ya, jogo-jogo ni tak boleh. Tak boleh. Tapi Ikmal rasa benda tu boleh terjadi. Jangan ni. Tiba-tiba, Ikmal lepas kita pergi Madinah ni, akak ambil ni tau, akak ambil limousine. Kita terus gerak ke Mekah ya. Akak ambil 12. Sekali dengan jerung-jerung lain ni, kita naiklah sekali. Boleh ya? Boleh. Jom. Pergi Mekah. Buat umrah dulu bersama-sama. Aminkan saja. Tiba-tiba pula time cukur jambul. Assalamualaikum Ikmal. Bila anak nak buat cukur jambul ni? Akak dah tempah hotel ni. Ikmal nak Shangri-La ke? Hyatt Regency ke? Ikmal nak yang ni. Hotel lagi satu Platinum. Nak yang mana? Tiba-tiba Shangri-La lah ya. Akak dah book dah. Ni ballroom tu. Ballroom punya besar. Pergi ke cukur jambul. Ikmal, akak ni ada ni company perfume nak buat door gift. Nak berapa? 5,000. Tak ke sikit sangat Ikmal. Pula dia. Cakap macam ni. Tiba. Dia orang sangat tu ketua. Cukup. Cukur jambul. Ada nak ustaz yang mana? Ustaz yang imam Masjidil Haram ke imam yang Masjid Nabawi tu? Yelah anak ni cukur jambul anak adik. Akak bagi dia private jet. Akak ada 10 private jet. Adik nak satu. Satu sikit sangat lah adik ambil 3. Untuk Nazrah adik dengan anak adik. Pula dah. Sampai ke cukur jambul. Bangan dia kemarin. Tetap apa ni? Tapi kan kalau anak ada 24, banyak pula kan dia punya majlis nak buat 24 cukur jambul. Tak payahlah. 24 kali cukur jambul. Dah tulis dalam app ni. Follower kena 15 dulu tu mahal. Tapi kan Ikmal setiap kali Ikmal keluar ni, Ikmal tengok jerung-jerung. Sukalah tengok akak-akak ni kan. Dia kalau jumpa si Harzan kan dia peluk lama ni. Ikmal cerita yang Ikmal nampak dengan mata Kadang-kadang kalau Ikmal tengok akak jerung tu jumpa dia ataupun akak-akak ni berjumpa dengan si Nazrah, Ikmal akan menyorok. Ikmal tengok. Dia peluk si Nazrah ni lama-lama tau. Peluk, mata dia pejam macam tu tau. Lepas tu berkaca-kaca mata. Dia macam, itulah Ikmal cakap kasih sayang tu adalah memang ikhlas daripada hati. Macam kasih sayang ikhlas daripada hati. Dia peluk Nazrah ni lama-lama macam tak tahu nak cakap macam mana. Peluk yang lain. Bukan peluk yang macam Kiang kau apa khabar? Bukan macam tu tau. Dia peluk yang lama. Dia peluk macam tu. Lama sangat. Yang si Harzan tu, Nazrah ni kan, dia kalau orang peluk dia kan, dia macam ada macam dah kapan tu. Dah kapan macam kasih sayang yang macam orang nak bagi tu. Macam mana nak cakap? Pernah kan kalau kita pergi kenduri kahwin kan, orang peluk macam macam tu kan. Ni dia peluk peluk mak-mak. Ya, peluk mak-mak. Macam lama sangat dia peluk. Lepas tu dia peluk, dia tepuk-tepuk belakang ni macam tu. Kadang-kadang kita tengok je daripada jauh. Macam ni betul-betul dia sayang betul-betul dia tengok dia sayang ni. Macam tu. Ikmal tak akan ganggu. Padahal tak kenal. Ya. Padahal tak kenal. Ikmal tak akan ganggu. Ikmal macam nyorok. Sebab Ikmal takut nanti kan bila dia nampak kan macam dia macam tu. Tak payah. Biar dia luangkan masa. Biarkan dia luangkan masa dengan si Nazrah tu lebih kurang. Juga kat mana-mana pun
Dekat Bukit Bintang, abang Bukit Bintang tu. Oi, Hazan. Abang ni. Macam itulah kalau lelaki macam itulah. Kalau perempuan, awak kan ni. Dia peluk, lama peluk. Satu kali kasih Ikmal nak jadi fans, jadilah fans. Ikmal tak kisah. Bukan Ikmal tak kisah, Ikmal alu-alukan. Siapa yang nak jadi fans, walaupun asbabnya orang kenal Ikmal sebab Ikmal bersama dengan dia, itulah asbabnya. Tapi apa-apa pun kasih sayang akak-akak ni tetap untuk dia seorang. Kasih sayang akak-akak ni datang ni tetap untuk dia seorang. Ikmal ni sebagai asbab je. Macam tu. Sebab dia kalau nak buat live, dia penat. Dia kadang-kadang dia mudah penat kan. Kau tahu dia bermain dengan kepala dia. Dia bermain dengan, bila dia buat lawak tu pun penat. Makan energi kan. Jadi ni macam tak apalah, biarlah Ikmal buatkan live untuk pihak dia apa-apa macam tu. Dia kadang-kadang kan bila dia dah buat lawak-lawak tu kan, nampaklah dia macam dia penat duduk macam tu. Ikmal dah hati kan, mesti dia penat kan. Mesti dia penat. Jadinya Ikmal macam bila dia nak kata nak rehat je, rehat. Ikmal takkan paksa dia. Energy dia drain. Ya. Lepas tu kadang-kadang kan waktu dia buat kelakar tu, kadang-kadang bila dia buat kelakar, cerita tu cerita sedih tau. Cerita dia tu cerita sedih. Kita ni dah meleleh dah ni air mata ni. Dia boleh lagi dia macam ni. Dia cerita kan, yang kita ni kan, kau ni tak sedih ke, tak menangis ke? Cerita ni sedih tau. Lepas tu adalah akak-akak ni cakap, dia kata sebab dia kata mungkin dia dah biasa menangis. Macam tu. Dia dah biasa menangis, dia dah biasa sedih, dia dah biasa macam, sebab tu aku cakap dia matang. Dia matang. Dia bukan tipikal yang tak. Tapi ada sekali dua Ikmal nampak sisi dia tu. Ada sekali dua Ikmal nampak lah. Lagi-lagi time dia nak beli perfume. Sebab tu Ikmal kalau nak tengok sisi dia tu, sisi dia manja tu, bagilah dia perfume. Bawa lah dia pergi shopping perfume. Time tu akan nampak dia punya sisi macam macam tu. Baru boleh nampak. Kalau tak nampak. Ikmal cakap lah macam tu, korang tak nak ke dia dengan PA dia lah, korang tak nak ke pergi spa ke, pergi urut ke apa kan. Apa dia cakap, dia tak suka orang sentuh dia kata. Lebih kurang dia tak suka orang sentuh dia. Lepas tu macam tak suka orang sentuh. Okay, faham. Mungkin dia tak suka kot. Macam kalau orang urut ke spa kan suka pegang-pegang kan, dia tak suka kot. Dia penggeli. Jadinya Ikmal tanya je, kalau dia nak kita boleh aturkan kan. Carilah spa yang okey untuk diorang. Biarlah diorang spend time 2 orang. PA dia tu lah yang ikut dia pergi mana-mana. Si G tu, G ke Kash tu kan, itulah dia. PA dia tu lah yang ikut dia pergi mana-mana. PA dia tu lah, G tu lah yang uruskan dia, yang tidur dengan dia, yang dia cerita masalah dia. Itulah orangnya. Pergi mana-mana pun itulah. Kadang-kadang kan, kalau Ikmal tengok diorang jalan 2 orang kan, macam manalah kalau Jin ni dah kahwin. Macam tu kan. Macam manalah kalau si Jin ni dah kahwin. Macam manalah dia seorang-seorang nanti. Macam tengok je macam manalah ni ada orang teman dia. Ikmal memanglah boleh teman dia, tapi takkanlah nak teman dia macam tu je kan. Nak kena kahwin ni. Bateri nak habis lah. Panas. Kejap. Panas. Kasih saya thank you. Mana casing yang ada muka Nazrah? Ni? Terima kasih kepada semua yang tengok live ni daripada mula sampai habis. Terima kasih kepada semua yang bagi gift, yang okay, bye. Okay, bye.
Tak pernah berhenti